Apakah itu gangguan psikologi? Soalan ni nampak macam senang kan? Tapi dalam perbincangan kita kali ni, kita akan tengok sama-sama dan kita akan dapati jawapannya tu jauh lebih menarik daripada yang kita sangka. Okey, jom kita mulakan. Bila sebut je gangguan psikologi, mesti ramai antara kita yang terus terfikir, oh, ni mesti sebab bahan kimia dalam otak tak seimbang. Atau kita nampak ia macam satu Swiss, sama ada seseorang tu ada masalah atau tak ada. Macam ada satu garisan pemisah yang jelas antara sihat dan sakit. Tapi kan hakikatnya jauh lebih rumit dan jujurnya lagi menarik daripada tu. Pandangan mudah tadi sebenarnya tak berapa tepat. Gangguan psikologi bukan setakat masalah kimia. Ia adalah hasil gabungan faktor biologi, psikologi dan sosial. Dan ia juga bukan soal ya atau tidak, tapi lebih kepada satu spektrum. Memahami kerumitan inilah yang sangat-sangat penting. Jadi, untuk bahagian pertama ni, kita kena faham satu benda. Sebelum kita boleh bincang pasal gangguan, kita kena faham dulu apa sebenarnya maksud tidak normal tu. Walaupun tak ada satu definisi yang pasti, para ahli psikologi sering guna 4 kriteria ni sebagai panduan. Orang panggil 4D. Pertama, deviance. Adakah tingkah laku tu pelik atau menyimpang dari kebiasaan masyarakat? Kedua, distress. Adakah ia buat orang tu rasa tertekan atau menderita? Ketiga, disfungsi. Adakah ia ganggu kebolehan dia untuk bekerja, belajar atau jalani hidup macam biasa? Dan keempat, danger. Adakah ia membahayakan diri sendiri atau orang lain? Keempat-empat ni membantu, tapi ia tetap bukan formula yang mudah. Dan kalau anda rasa sekarang pun dah rumit, cuba kita tengok macam mana orang dulu-dulu faham pasal kegilaan ni. Percayalah, ceritanya memang macam-macam. Garis masa ni tunjukkan betapa dramatiknya perubahan pemahaman kita. Mula-mula, orang salahkan syaitan dan roh jahat. Lepas tu, muncul Hipokrates yang kata, ni bukan pasal syaitan, ni pasal badan kita. Tapi kemudian, kita patah balik kepercayaan gaib. Lepas tu, wujud pula zaman rumah suaka yang kejam. Nasib baiklah ada gerakan terapi moral yang memperjuangkan layanan yang lebih baik. Dan akhirnya, sains moden bawa kita kembali kepada penjelasan biologi. Jelas sangat kan? Cara kita pandang isu ni sangat dipengaruhi oleh zaman kita hidup. Okey, kita lompat ke hari ini. Sekarang kita dah tak bergantung pada satu penjelasan tunggal. Sebaliknya, pakar guna pelbagai lensa atau perspektif yang berbeza untuk faham kerumitan gangguan psikologi. Kita mulakan dulu dengan 3 model pertama yang mana ia melihat ke dalam diri seseorang tu pada biologi, minda bawah sedar dan pengalaman peribadi mereka. Okey, model bioperubatan ni anggap ia macam penyakit fizikal. Puncanya mungkin jin atau kimia otak. Model psikodinamik pula yang diasaskan oleh Freud tu, dia kata masalah ni berpunca dari konflik dalaman atau trauma yang kita tak sedar. Manakala model humanistik percaya masalah timbul bila seseorang tu tak hidup dengan jujur pada diri sendiri. Nampak tak? Setiap satu ni tengok punca dari sudut yang berbeza. Okey, dah selesai yang dalaman. Sekarang jom kita tengok pula model-model yang fokus kat dunia luaran. Apa yang kita belajar, persekitaran kita dan macam mana semua ni berinteraksi. Model kognitif tingkah laku kata masalah ni sebenarnya adalah corak pemikiran dan tingkah laku salah yang kita dah terbelajar. Model sosiobudaya pula suruh kita tengok gambaran yang lebih besar, macam mana isu kemiskinan atau diskriminasi boleh jadi puncanya. Dan akhir sekali, model yang paling menyeluruh, meta-theoretical. Ia tak pilih satu punca je, tapi dia gabungkan semua. Contoh terbaik ialah model biopsikososial yang kaji macam mana biologi, psikologi dan sosial semua sekali berinteraksi dan menyebabkan masalah. Jadi, dengan semua kerumitan ni, macam mana para profesional cuba susun atur semua ni? Di sinilah mereka guna satu manual klasifikasi. Tapi, macam yang kita akan tengok, usaha ni pun ada cabaran dia sendiri. Dan inilah dia, DSM-5. Boleh bayangkan ia macam kamus untuk ahli psikologi dan psikiatri. Satu usaha untuk wujudkan bahasa yang sama supaya semua orang faham benda yang sama bila mendiagnosis sesuatu gangguan. Tapi, inilah kritikan utamanya. DSM ni berfungsi secara kategorikal. Ia macam Swiss lampu, on atau off. Anda sama ada cukup syarat untuk diagnosis kemurungan atau tidak. Tapi, realiti manusia kan tak macam tu. Ia lebih macam dimmer lampu. Ada yang malap sikit, ada yang terang sangat. Masalah kita wujud dalam satu spektrum. Jadi, bila sistem kotak ni diguna, ia mungkin terlalu mudahkan pengalaman manusia yang sebenarnya sangat kompleks. Dan apabila kita mula meletakkan orang ke dalam kotak-kotak ni, ia boleh bawa kepada satu masalah besar yang lain, stigma. Stigma ni terjadi bila satu label menyebabkan seseorang tu dipandang serong atau ditolak oleh masyarakat.
Petikan ni datang dari satu kajian klasik yang memang buka mata. Dalam kajian ni, orang yang sihat mental pergi menyamar masuk hospital sakit jiwa. Lepas je mereka dapat label pesakit, apa saja perkara normal yang mereka buat, contohnya macam tulis nota, terus dianggap oleh staf sebagai bukti penyakit mereka. Ini tunjukkan betapa kuatnya kuasa satu label, ia boleh ubah sepenuhnya cara kita pandang seseorang tu. Semua ni membawa kita ke bahagian terakhir. Lepas dah faham semua kerumitan ni, macam mana kita patut bergerak ke hadapan? Ia adalah tentang beralih daripada label yang mudah kepada satu pemahaman yang lebih kompleks dan penuh empati. Cuba tengok nombor ni, 450 juta. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah isu yang melibatkan 450 juta manusia di seluruh dunia. Ini bukan masalah orang lain. Ini adalah sebahagian daripada pengalaman kita sebagai manusia yang menyentuh hidup kita semua, sama ada secara langsung atau tak. Sebab tu perbincangan ni sangat penting. Jadi, kalau ada 3 perkara je yang anda perlu ingat dari perbincangan kita ni, inilah dia. Pertama, masalah kesihatan mental adalah satu spektrum, bukan hitam putih. Kedua, puncanya sentiasa kompleks dan pelbagai. Dan ketiga, yang paling penting sekali, label diagnostik tu hanyalah satu titik permulaan. Ia adalah penerangan, bukan penjelasan akhir tentang siapa seseorang tu. Kita akhiri dengan persoalan ni. Untuk anda fikirkan, memandangkan kita dah tahu yang label ni tak menceritakan segalanya, macam mana kita sebagai individu dan sebagai masyarakat boleh ubah cara kita bercakap tentang kesihatan mental? Macam mana kita nak bercakap dengan lebih terbuka, lebih bernuansa dan lebih hormat supaya kita benar-benar dapat lihat dan hargai seseorang itu seadanya? Fikir-fikirkanlah.